Ini daripada tadi kita punya talian nombor ni orang dok call. Kita angkatlah seorang punya call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu? Ya, saya cikgu daripada Negeri Sembilan. Wah, Negeri Sembilan. Cikgu daripada Negeri Sembilan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu suka ke dengan lagu Lebih Indah Berpisah ni? Ya Allah, Tuhan aja yang tahu naik bulu roma cikgu kalau dengar. Ya Allah. Wah, terima kasih. Terima kasih banyak cikgu. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi cikgu apa Itu Bella ada ke tu? Macam mana cikgu? Itu Bella ke? Ya saya. Allah, saya minat sangat, cikgu minat nol lah lagu kamu tu. Ya Terima Allah, kasih. sampai naik bulu roma kalau dengar. Ya Allah, terima kasih cikgu. Ya Allah, pujian ni. Terima kasih. Saya blushing. Terima kasih. Alhamdulillah. Minta je support dan doakanlah lagu ni untuk Bella dan juga Mas Adik Kulinda. Ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Bella terus berjaya ya Bella. Cikgu dah tengok ke video klip lagu Lebih Indah Berpisah ni? Hamidah, ya Allah, memang best sangat dia orang berdua menyanyi tu. Memang bagus lah untuk anak-anak muda dan untuk semua peringkat umur. Bella memang pandai dia penyanyi. Kalau cikgu nyanyi sekadar Baba Blackpink je. Okey. Kenapa macam itu? Bella memang lah. Cikgu puji Bella. Terima kasih. Bayangkan cikgu pun dengar lagu Wah, Lebih Indah terima kasih, Berpisah ni. cikgu. Maknanya dalam bait-bait lagu tu kan, kalau dengar dia punya lirik tu apa semua, macam mana cikgu tengok dia punya penggunaan Ya. ayat-ayat tu? Ini cikgu kan? Cikgu Cikgu. masih mengajar ke cikgu? Oh, cikgu ada baru bersara ni. Tu ingat kan anak murid ramai yang suka menyanyi tapi dia orang sukalah lagu Bella. Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Kita banyak. daripada tadi duk cikgu. Nama cikgu siapa cikgu? Itulah. Macam Orang kalau glamour panggil Cikgu Sherry. Cikgu Sherry. Cikgu Sherry. Wow. Nama sebenar? Panjang nama cikgu. Siapa nama cikgu? Cikgu Sharifah Mahani. Astaghfirullah. Allah Akbar. Ini kerja era ni, ya Allah. Bella, siapa tak tahu Bella pasal ni? Ya Allah, Tuhanku. Tahu tu saya just sounds familiar. Dia orang tak jahat. Bella dia orang nakal. Dia orang nakal. Sama dengan YB Syed Saddiq pun nakal juga. Tak. Sadik tak. Kamu tadi tak nakal kan?